Baju besi Aidra. Tolonglah, janganlah macam ni. Tolonglah. Awak ni bising lah. Ambil ni. Nah. Tolonglah saya. Tolonglah saya, Doraemon. Kenapalah mengada-ngada sangat ni Nobita? Baru sikit je minta tolong dengan saya. Kalah pun apa salahnya, tapi sekali-sekala cubalah lawan balik. Cakap tu memanglah senang. Tapi penumbuk Giant tu sakit tau. Sekali kena terus gelar rasa dunia ni. Kalau ada baju besi, pasti dia kalah. Masa tu baru dia tahu. Takkan bully orang lain lagi kan? Huh? Tolonglah saya, Doraemon, sekali ni aja. Lepas ni tak ada lagi. Tolonglah. Awak dah kata macam tu. Nak buat macam mana? Baju besi Aidra kuat dan super power istimewa. Mana bendanya? Tak ada pun. Saya bagi tahu awal dulu, orang bodoh je yang tak nampak baju ni. Dan satu lagi, kalau orang bodoh yang pakai baju ni takkan berkesan. Sekarang takkan awak tak nampak baju yang saya keluarkan ni? Maknanya awak pun orang bodoh lah. Saya nampak lah. Wah, dahsyatnya baju besi ni. Saya memang suka lah dengan warna ni. Tak, biarlah saya pakaikan. Awak suka ke? Dengan adanya baju ni, saya tak takut lagi. Sekarang saya nak pergi belasah Giant tu. Tunggu dulu Nobita. Saya ingat awak tak percaya tadi. Habislah awak. Lepas saya kenalah belasah dengan Giant tu. Saya gurau ajalah Nobita. Nantilah dulu. Nobita. Habislah awak lepas ni. Nobita. Nanti. Betul ke ni ada baju besi? Tapi tak rasa macam pakai baju besi. Betul ke ni? Shizuka, awak nampak tak baju besi ni? Mestilah nampak. Apalah awak ni tanya benda yang bukan-bukan kat saya. Betul lah. Nanti, kalau saya tak nampak, maknanya saya ni bodoh lah ya. Alah, tak pernah pun saya kata saya ni bijak. Tak kisahlah kalau saya sendiri tak nampak baju besi ni. Tapi kalau baju ni tak berkesan sebab saya bodoh, teruklah saya nanti. Baik, saya cuba dulu sebelum terlambat. Ada bola terbang ke sini lah. Selain jatuh dari atas. Apalah. Ingatkan saya dapat cuba baju besi ni. Iya. Saya takkan lari. Saya nak cuba kekuatan baju besi yang Doraemon bagi ni. Nak kekek-kekek lah. Papi, mari makan. Lega rasa. Tapi sebenarnya kecewa pun ada juga. Macam mana ni? Adik boleh tak pukul sekuat hati kepala abang ni dengan kayu bola baseball tu? Pukul. Cepatlah. Ya. Tak sakit lah. Bukan kata bengkak. Luka pun langsung tak ada lepas kena pukul dengan kayu baseball tu. Terima kasih. Memanglah tak sakit. Ini plastik bukannya kayu. Awak ada nampak Giant tak, Sunyo? Sekarang saya nak balas balik penumbuk yang dia bagi tadi. Kalau awak jumpa Giant cakap dengan dia, saya nak belasah dia macam ni. Nobita kata dia nak gaduh dengan Giant lah. Macam mana ni? Betul ke ni? Nobita kata dia nak gaduh dengan Giant lah. Nobita. Ya ke? Ya. Nobita kata dia nak gaduh dengan Giant. Dia nak pukul sampai dia masuk hospital. Nobita, awak kat mana ni? Habislah awak lepas ni. Apa? Dia nak pukul saya? Habislah dia kalau saya dapat jumpa dia lepas ni. Saya akan belasah dia. Giant, tunggu, jangan pergi. Awak fikirlah, budak penakut macam dia tu, dari cakap besar sampai macam ni. Awak rasa ada muslihat ke? Kalau nak difikirkan balik memang pelik. Mesti Doraemon bagi alat pelik, sebab itulah dia berani kan? Entah-entah Doraemon pinjamkan alat yang dahsyat tak kat dia. Habislah awak, Giant. Dah lama saya tunggu awak, Giant. Marilah serang saya. Marilah. Saya memang dah agak kan? Betul tak, Giant? Kenapa ni? Cepatlah pukul. Kenapa awak takut dengan saya ke? Dah lah Nobita. Tadi saya memang salah, minta maaf ya.
Kita berbaik je lah. Memang awak ni budak yang berani. Mulai hari ni kita jadi kawan baik, ya? Bolehlah. Baiklah. Lagipun saya ni bukan orang yang suka sangat bergaduh. Tapi kan Nobita, saya nak tanya awak satu benda lah. Rupanya awak pakai baju besi Ultra, ya? Betul. Boleh tak saya nak pinjam sekejap? Saya nak cuba kehebatannya lah. Boleh, apa salahnya? Nah. Giant, memang padanlah dengan awak. Ya ke? Baiklah, sekarang saya nak cuba. Nah, pukullah dekat kepala saya, ya. Tapi saya nak ingatkan baju ni tak berkesan pada orang bodoh, tahu? Nanti dah cuba barulah tahu saya ni bodoh ke tak bodoh. Hei, tengok betul-betul tahu. Giant, saya rasakan lebih baik tak payahlah. Awak diamlah, duduk dan tengok je lah. Sekarang pukullah cepat kepala saya ni. Baiklah, sedia tahu? Ya, tak sakit lah. Tak sakit. Hebatnya. Tak sakit. Nasib baiklah Jaya ni pembodoh juga.